Kisi, nama saya Hashmi. Saya bukan orang Singapura. Kiriman email yang saya ketengahkan ini adalah tentang pengalaman saya di rumah. Saya adalah seorang warga negara Malaysia. Tinggal dekat kawasan taman, saya tak nak sebutkanlah ya. Ini adalah sebuah rumah flat yang beliau katakan. Diceritakan waktu itu pengalaman yang menyeramkan ini, saya tinggal di salah sebuah rumah flat di kawasan taman ... dekat dengan jalan Datuk, tak nak sebutlah jadi apa yang berlaku, beliau ceritakan, Hashmi ceritakan waktu itu malam hari itu, sebenarnya sebelum beberapa hari saya dah dapat berita-berita angin, kabar-kabar angin mengatakan apabila bulan mengambang pada bulan ini, diharapkan semua selepas jam 10 malam jangan keluar, duduk di rumah. Sebab KC mengatakan berita kabar angin inilah pada mulanya dah dengar seminggu lebih yang lalu. Tapi pada beberapa hari lah sebelum bulan mengambang tu, berita tu semakin banyak dan semakin macam seolah-olah satu perkara yang benar-benar akan berlaku. Dikatakan dekat kawasan blok yang saya tinggal ni, di tingkat 4 KC, ada seorang dukun. Diceritakan dukun tersebut pada bulan mengambang, pada bulan inilah, bila bulan mengambang penuh, dia akan lepaskan segala apa yang dia pelihara untuk lebih kurang beberapa jam. Saya tak tahu sebabnya apa, sebab macam-macam orang lah kasih alasan dan sebab. Sebab itulah saya tak percaya dengan berita angin, kabar angin yang disampaikan. Kalaulah berita ni betul, jalan ceritanya mesti sama. Tapi tidak. Ada yang mengatakan dia nak lepaskan sebab dah tak nak jaga lagi. Ada yang katakan dukun ni nak lepaskan sebab nak cari mangsa, sebab dukun ni dah tak mampu nak kasih makan. Jadi saya pun iakan sajalah. Saya tinggal di blok yang sama KC, tapi rumah saya di tingkat 10. Bila tiba hari yang disebutkan, KC boleh rasakanlah kawasan blok rumah saya ni termasuklah semalam sunyi. Ramai antara yang tinggal dekat blok yang sama tidak pulang ke rumah. Malam mereka buat keputusan untuk balik kampung. Ada juga tinggal rumah kawan yang berjauhan daripada rumah mereka. Saya ni bila balik, waktu itulah balik dari kerja. Sebab saya kerja malam sebelumnya, balik pagi sekitar pukul 10 pagi. Saya tengok walaupun pagi, kawasan rumah tu tiba-tiba sunyi. Lazimnya dekat taman permainan kanak-kanak akan nampak budak-budak bermain sepak takraw, main bola, main buaian dan sebagainya. Tapi pada hari yang disebutkan, malam tu adalah malam bulan mengambang 10 malam lah, yang amaran tu dah sampai berminggu-minggu lamanya. Saya dapat rasakan sesuatu yang tak betul. Katanya, Hashmi, saya seorang anak bujang. Saya tinggal bersendirian. Saya ni seorang yang bekerja di kawasan bandar Johor Bahru. Jadi bila balik daripada kerja, pulang ke rumah saya yang saya tinggal sementara. Saya ni orang Selangor KC. Jadi cari kerja sampailah Johor Bahru, dapat rumah sewa di sana. Berbalik pada kisah, KC, pukul 8 malam saya sedang berada di koridor rumah, sedang hisap rokok KC. Tiba-tiba datang seorang makcik lah, jiran ujung. Dia datang, Hashmi, kau masih dekat luar? Aku cakap kau masuk dalam. Nanti kau tak dengar ke cerita? Makcik tu marah saya KC. Jadi saya pun pusing. Makcik ni percayalah, orang-orang cakap jangan percaya semua ni. Ini semua tahyul. Dah berapa tahun duduk sini tak pernah berlaku. Kalau dia nak lepaskan, dah lama dah kita kena makan. Saya senyum. Kau Hashmi, kau main-main, dia dah ganggu kau baru kau tahu. Kau ingat pukul 10 masuk rumah? Yalah. Makcik tu jalan, dia tengok belakang, pusing belakang tengok saya. Dia angkat tangan, kau ingat 10 malam? Yalah. Dia jalan terus. Saya ni masih berokok lagi KC, pukul 8 lebih malam ni masih berokok. Jadi dinasihatkan. Ini yang dinasihatkan macam-macam lah. Makcik ujung cakap, makcik bawah, kawan yang satu blok cakap, rumah sebelum 10 malam tingkap tutup, pintu tutup, orang ketuk, jangan buka pintu. Kalau tidak, dia akan masuk ke dalam rumah dan mengganggu kita. KC bayangkan, 9.50 malam. Saya ni teragak-agak. Nak ikut, tak nak ikut. Nak ikut, tak nak ikut. Saya rasakan ego saya terlampau tinggi. Kalau aku ikut, aku sama macam diorang. Percaya sangat dengan benda tahyul.
Buat bodoh lah. Hati ni memberontak, Casey. Tak percaya. 9.55, 9.56, 57, 58, 59, pukul 10 malam. Assalamualaikum. Salam. Siapa tu? Tak nampak orang, Casey. Dengar orang beri salam ni. Pintu rumah saya tak macam rumah di Singapura. Saya ada saudara di Singapura. Pintu rumah Singapura semua ada pintu besi. Rumah saya ni setakat pintu kayu. Pintu kayu rumah saya terbuka luas. Tingkap saya buka. Tak ada orang. Tengok TV. Assalamualaikum. Jangan main-main Tiba-tiba, Casey, nampak kepala hitam, rambut panjang menjenguk daripada celah pintu di sebelah tembok kiri. Astaghfirullahalazim. Saya bangun, lari sepantas kilat. Pam! Saya hempas pintu rumah saya, tutup tingkap semua. Casey, meremang bulu rumah. Satu malam rumah saya kena ganggu. Assalamualaikum. Casey, saya tak tahu nak buat apa, Casey. Bayangkan, Casey, saya sedang berdiri ni dekat ruang tamu, tengok pintu yang dah tutup ni, ketakutan. Dekat belakang, angin tiup kuat. Pusing, alamak, tingkap dapur tak tutup. Saya lari, Casey. Tutup tingkap dapur, tutup tingkap bilik. Semalaman saya kena gangguan. Tapi saya bersyukur. Sebenarnya yang dia cari mangsa bukan sembarang penduduk. Yang pertama, mencari anak dara. Yang kedua, bayi dan wanita hamil. Dia cuma lalu depan rumah dan mengganggu saya saja. Alhamdulillah. Terima kasih, Casey. Dan juga selamat tengah malam. Peminat Misteri Jam 12, Hashmi dari Johor. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Jangan mudah kita percaya